Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan buat ulang kaji subjek KAFA tahun 1 untuk subjek Jawi yang juga diguna pakai untuk mengulang kaji UPKK. Okey, ini adalah kalau dalam UPKK ini adalah soalan perkara asas, okey. Dia masuk dalam soalan perkara asas dalam UPKK. So ini ada juga untuk adik-adik ataupun anak-anak yang berada di KAFA tahun 1. Apa tajuknya seperti yang anda telah tengok dekat skrin anda adalah padanan huruf Jawi dan Rumi. Okey, padanan huruf. Padanan huruf Jawi dan Rumi. So dalam video kali ini kita akan tengok berkaitan dengan huruf konsonan sahaja. Apakah huruf konsonan? Huruf konsonan ni selain daripada huruf vokal. Kalau huruf vokal, kalau dalam tulisan Rumi ada A, E, I, O, U. So kalau dalam Jawi, alif, waw, ya. Okay? Alif, waw, ya selain daripada huruf tersebut adalah huruf konsonan. Okey, huruf konsonan. So, kita tengok. Okey, ini adalah padanan huruf. Padanan huruf ni macam mana? Padanan huruf konsonan. Okey, kalau huruf B dalam Rumi, dia padanan hurufnya adalah huruf ba. Okey, huruf ba. Huruf B, okey, huruf B Rumi, huruf ba dalam Jawi. Kemudian huruf C, okey, huruf C, padanan hurufnya adalah huruf ca. Okey, dia akan keluarkan bunyi yang sama, ca. Yang ini pun kalau CA, ca. Kalau ini huruf ca, ca alif, ca. Okey, kemudian kalau huruf D dalam Rumi, padanan huruf dia adalah huruf dal. Kemudian huruf F, huruf Rumi F, huruf Jawinya adalah huruf fa. Okey, huruf fa. Kemudian huruf G, okey, kalau huruf Rumi, huruf G, padanan huruf dia dalam Jawi adalah huruf ga. Okey, huruf ga. Kemudian, kalau huruf Rumi dia adalah H, huruf H, padanan huruf dia adalah ha, ataupun kita panggil ha bulat, ataupun ha. Ni ha pedas. Okey, huruf ha dan huruf H. Okey, untuk huruf H. Kemudian huruf J. Okey, huruf J, padanan huruf dia dalam Jawi adalah huruf jim. Okey, huruf jim. Seterusnya, huruf K, padanan dia adalah huruf kaf. Dan K juga, padanan huruf dia dalam Jawi adalah huruf qaf. Okey, huruf qaf. Kaf dengan qaf ni padanan huruf dia, kalau Rumi dia adalah huruf K. Okey, seterusnya, kalau huruf L padanan hurufnya dalam Jawi adalah huruf lam. Okey, huruf lam. Kemudian huruf M. Huruf M, padanan huruf dia dalam Jawi adalah mim. Okey, M dan mim. Kemudian N, huruf N, padanan hurufnya dalam Jawi adalah huruf nun. Seterusnya huruf P. Huruf P, padanan huruf dalam Jawi adalah huruf pa. Okey, pa. Okey, kemudian huruf Q. Huruf Q, padanan hurufnya dalam Jawi adalah huruf qaf. Okey, huruf qaf. Seterusnya huruf R. Huruf R, padanan hurufnya dalam Jawi adalah huruf ra. Okey, seterusnya huruf S. Huruf S, padanan hurufnya dalam Jawi adalah huruf sin. Okey, huruf sin. Kemudian huruf T. Okey, huruf T, padanan hurufnya dalam Jawi adalah ta ataupun ta. Okey, ta ataupun ta. Okey, seterusnya huruf V.
Ni huruf V juga dalam Jawi, macam huruf waw tapi ada satu titik ke atas. Okey. Huruf V. Kemudian W. W padanan hurufnya dalam Jawi adalah huruf waw. Okey, huruf waw. Seterusnya Y. Huruf Y padanan hurufnya dalam Jawi adalah huruf ya. Okey, kemudian huruf Z. Padanan hurufnya adalah za, zai, za, zal, zai. Kesemuanya bunyi z. Okey, sama macam huruf Z. Okey, ni huruf Rumi dia Z. Huruf Jawi dia boleh jadi za, zal ataupun zai. Seterusnya, kalau shin. Kalau huruf shin, padanan huruf dia kalau dalam tulisan Rumi adalah SY. Okey, SY. Kalau hurufnya padanan huruf dia dalam Rumi adalah NY. Kemudian huruf kha padanan huruf dia dalam Rumi adalah KH. Contohnya macam kita eja khamis. Khamis huruf kha kan. Kalau dalam Rumi kita eja KHAMIS, khamis. Okey. Kemudian huruf ghin. Okey, huruf ghin padanan huruf dia adalah GH. Okey, GH. Contohnya macam kita eja maghrib. Kalau MAGHRIB. Kalau eja dalam Jawi mim, ghin, ra, ba. Maghrib. Okey, ni huruf ghin. Kemudian yang terakhir adalah huruf nga. Huruf nga ni padanan huruf dia adalah NG. Nga. Okey. So, kita ulang sekali lagi padanan huruf B, ba, C, ca, D, dal, F, fa, G, ga, H, H, ha, ha, J, jim. Okey, K, kaf, K, qaf, L, lam, mim, M, mim, N, nun, P, pa, Q, qaf, R, ra, sin, pula, S, sin, okey, T, ta dan ta, V, sama V, W, waw, Y, ya, Z, za, zal, zai, SY, shin, NY, nya, KH, kha, GH, ghin, NG, nga. Okey, itu padanan huruf konsonan. Kenapa kita buat huruf konsonan dulu? Sebab untuk huruf vokal kita akan belajar di video yang lain. Okey, saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran kita untuk malam ni. Okey, padanan huruf Jawi dan Rumi. Semoga video ni bermanfaat untuk mengulang kaji pelajaran. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.